adik saya pesan, orang yang ada duit ni dia ada 3 benda yang Allah nak daripada orang yang berduit. Pertama, paling rendah sekali ialah gunakan duit untuk selesaikan keperluan harian. Untuk engkau tak meminta-minta, untuk kau makan, untuk kau pakai baju, untuk nafkahi keluarga kau. Itu paling base level. Tapi dapat pahala yang sangat besar. Orang yang bekerja untuk dapat gaji yang dia dapat tu untuk apa? Untuk sara kehidupan. Itu semua jihad, dapat pahala yang sangat besar. Ada janji syurga untuk orang yang macam tu. Kalau dia niat kerja tu untuk Allah, sebab kerja tu perintah Allah, so semua yang dia buat tu ibadah. Satu lagi level, orang yang mungkin dia dapat duit lebih sikit, dia dah boleh sara hidup dia, tapi dia ada duit lebih sikit, Allah suruh dia sedekah, bayar zakat. Tapi ada yang lagi atas. Yang lagi atas ni mungkin level asal lah. Level paling atas yang Allah nak untuk orang yang berduit ialah buka peluang pekerjaan. Sebab kalau kita sedekah, benda tu one off. Tapi kalau kita buka peluang pekerjaan, orang kerja kita bagi gaji, dia continuous sehingga dia boleh berkembang daripada gaji tersebut, daripada bujang daripada berkahwin ada anak daripada gaji tersebut. Itu benda yang paling Allah nak untuk orang yang berduit. So sebenarnya orang yang ada duit, set uplah bisnes, bukalah peluang pekerjaan, sebab itu benda yang Allah paling suka. Buat benda tu bukan untuk nak kaya lagi, tak, nak lagi buka lagi peluang pekerjaan, buka lagi peluang pekerjaan. Itu punya pahala setiap, bayangkan dia daripada bujang, kahwin, ada anak, daripada gaji yang dia dapat tu dia nafkahi keluarga dia, berkembang biak semua pahala kita dapat juga.